Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dalam video kali ni saya nak cerita sikit berkenaan dengan table of allotment lah. Table atau basis of allotment. So kalau siapa ingat IPO, okay. So kalau siapa ingat berkenaan IPO, ingat tak kita ada satu benda iaitu tarikh balloting date, okay, which is tarikh dia cabut undi lah. So setiap benda ni, setiap IPO ni, PMW ke, Aqua Walk ke, Polymer ke, dia akan ada balloting table kita panggil. Balloting table, yang mana balloting table ni dia akan keluar pada 13 November ataupun ikut tarikh 2 hari bekerja selepas closing date lah. So biasa dia akan keluar lepas Zohor ataupun lepas dekat-dekat asar macam tu lah, balloting table. Tapi ada je case yang lewat lepas asar, which is macam Polymer ni lewat lah. Tapi tak ada masalah pun, pada tarikh tu nak tak nak dia akan keluar lah balloting table. So kat mana nak tengok balloting table ni? So ada dua, satu tengok kat grup saham mana-mana, grup IPO biasa ada kaki rajin atau tukang share lah. Ataupun yang kedua, kalau kita nak check sendiri, pergi dekat upcoming listing, ambil FAQ and related links, scroll bawah sikit, lepas tu check sama ada IPO tu daripada TIIH ataupun MIH. So kita check kita tengok Polymer sekarang ni. Okay, so Polymer dia ada dekat TIIH, Tricort Investor. Tapi kalau MIH tengok, okay, tengok MIH, kita tengok should be dia akan tak ada lah. Okay, sekejap, loading kejap. Okay, nampak tak? Okay, Aqua Walk dengan PMW duduk sini. Okay, tapi tak ada Polymer. So Polymer duduk dekat TIIH. So kena check dulu lah. Sebenarnya ada je, dia dah tulis lah dekat isaham.my/IPO tu. Cuma saya nak cepat, saya just check macam ni je. So tekan dekat sini, choose an option. So ambil basis of allotment. Okay, so dia akan download dan keluar macam ni lah. Okay, so cerita sekarang ni macam mana nak fahamkan apa benda ni, table of allotment. So basically table of allotment ni lah keputusan cabutan undi. So dia ada dua. Satu bahagian atas ni adalah Bumi Putra. Nampak tak? Bumi Putra, which is macam saya rasa maybe the majority dalam group kita adalah Bumi Putra lah. So public ni adalah non bumi. Nah, so selain daripada orang non Bumi Putra, dia punya allotment dia tu berbeza dan biasanya memang akan lagi sikit dah dapat daripada bumi. Itu kelebihan untuk orang Bumi Putra macam kita. Macam majority daripada kita akan dapat untuk public ni, untuk Bumi Putra punya allocation lah. Okay, alright. So kita tengok kat sini. Jadi maksudnya siapa yang mohon antara 100 ke 900, inilah dia punya table dia. Kita tengok kolom ni. So range of share ni 100 unit lah ke 900 unit. Total number kita nampak kat sini ada 420 orang yang mohon. Okay, so yang berjaya 41 orang, which is membawa kepada success rate 9.76%. So setiap seorang tu akan dapat 100 unit lah. 100 unit darab dengan 25 sen, dia orang akan dapat RM25. So total number of share yang diberikan adalah 4,100. So total daripada 41 orang ni lah. So 41 darab dengan 100, 4,100. So berapa persen? Sebanyak 0.03% daripada total share lah. So total share yang ni 14 juta ke 14,000 ni? Saya tak sure, 14,000 macam ni, 14 juta, sorry, 14 juta. Okay, so yang ni dia bagi 0.03% daripada 14 juta punya share lah yang diallocatekan untuk Bumi Putra. So kalau kita tengok pula siapa yang mohon antara 1,000 ke 1,900, inilah bilangan dia, 219. So 21 orang dapat. So success rate dia 9.59%. Number of shares banyak 1,000 unit. So 1,000 unit tu bersamaan dengan darab 0.25. So kita akan dapat dalam 200,500. Tengok sikit kalkulator. 1,000 darab 0.25, betul tak? 200,500. 200,500. Okay, 250 ringgit. So 0.15%. So kat sini basically ini dah table dia, boleh faham kan? So siapa yang minta modal antara 11,000 ke 19,900, ini dah table dia. Kalau kita tengok sini, majority yang mohon adalah pada modal pada unit 20,000, 1,331. So kalau kita kira modal tu 20,000 kan, betul tak? Okey, 20,000 unit darab dengan 0.25. So majority orang memohon dengan modal RM5,000 minimum. Majority. So inilah success rate dia 22%. Sebanyak 6,000 unit yang diberikan. So 6,000 unit ni darab dengan 0.25. So setiap seorang tu akan dapat ikut modal dalam 1,500. Okey, faham tak? Okey. Jadi kalau korang nak dapat modal lagi besar, of course lah korang kena besarkan modal lah. Sebab apa? Sebab kalau tengok sini, nampak tak success rate makin tinggi modal, nampak tak? Success rate dia makin naik. 9%, 11%, 12%. Kenaikan dia tu makin naik. 25%, 40%. Okey, so maafkan sebab saya duduk di airport ni. Jadi dia tengah buat pengumuman banyak sikit. So saya rasa itu saja kot dulu. Nanti kalau ada soalan boleh tanya balik dekat ruang komen ataupun boleh WhatsApp saya dekat nombor di bawah. Okey. Itu saja. Assalamualaikum.